tokoh besar ataupun kejayaan yang hebat. Tak semestinya bergerak ikut skrip yang orang ramai tulis untuk kita. Hari ini Nik Nurmadiha memilih jalan yang mungkin tak semua orang jangka. Beliau lebih dikenali sebagai seorang penulis, seorang isteri dan seorang ibu. Bukan title yang nampak glamour pada mata dunia, tapi mungkin di situlah letaknya makna yang lebih dalam. Beliau menulis bukan sekadar untuk bercerita tentang kejayaan, tapi tentang luka, kehilangan, sabar, muhasabah dan cara memahami hidup. Jadi untuk adik-adik yang baru terima keputusan SPM baru-baru ni, dengar baik-baik. Kalau keputusan korang tak seperti yang korang harapkan, itu bukan bermaksud hidup korang gagal. SPM tu penting, betul, tapi SPM bukan seluruh masa depan korang. Ada orang cemerlang di atas kertas tapi masih mencari makna hidup, dan ada orang yang biasa-biasa keputusan peperiksaan dia tapi akhirnya berjaya bina jalan sendiri. Yang penting bukan berapa banyak A yang kita dapat, yang penting selepas keputusan itu keluar, kita masih mahu bangkit, belajar dan terus bergerak. Nik Nurmadiha mengajar kita satu benda: kejayaan sebenar bukan semestinya paling tinggi di mata orang, tapi paling bermakna di sisi Tuhan dan diri sendiri. Batch 08, belajar sesuatu